Assalamualaikum dan selamat sejahtera semua. Selamat datang ke podcast santai kita. Hari ini kami bawakan topik yang sangat dekat di hati semua pelajar, iaitu bajet pelajar, cara menguruskan duit allowance dan juga duit beasiswa. Saya Adriana, moderator anda untuk sesi kali ini. Dan sudah semestinya saya tidak berseorangan. Saya bersama 3 panel hebat kita. Mereka bukan saja berpengalaman sebagai seorang pelajar, tetapi mereka juga agak kreatif menguruskan kewangan mereka sendiri. Jadi tanpa melengahkan masa, mari kita memperkenalkan diri mereka. Pertama di sebelah kiri saya ada Trishna, silakan. Salam sejahtera dan salam Malaysia Madani. Saya Trishna dan juga daripada jurusan Perakaunan. Anda semua pernah rasa sesak tak dalam kekurangan duit pada hujung bulan? Pernah? Saya pun pernah rasa yang benda sama. Jadi saya faham dengan situasi pelajar dalam kekurangan duit. Baiklah, seterusnya kita ada Jun. Sila kenalkan diri. Salam Malaysia Madani dan salam sejahtera. Nama saya Wong Hon Jun dari jurusan Perakaunan juga. Mesti semua berasa sangat gembira kan semasa menerima allowance. Tapi betul ke semua pandai menguruskannya? Mari kita lihat sama-sama. Baiklah, panel ketiga kita ada Syakir. Sila kenalkan diri, Syakir. Okey, hai. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani semua. Nama saya Muhammad Syakir Haikal bin Muhammad Sabri, tetapi kawan-kawan saya panggil saya Syakir dah. Ingat, bukan semua orang pandai urus kewangan daripada mula, betul tak? Betul. Jadi, jom kita belajar sama-sama hari ini. Baiklah, kita dah berkenalan. Baiklah, kita akan teruskan. Saya akan tanyakan soalan dululah untuk kita sembang-sembang santai dulu dengan panel kita. Untuk Jun, soalan pertama. Macam mana perasaan anda lepas dapat sambung belajar dekat Kolej Matrikulasi ni? Okey. Semasa saya mendapat tawaran ke Kolej Matrikulasi, saya berasa sangat gembira dan hati saya berdebar-debar. Betul kan semua? Sama-sama. Tapi saya juga berasa sangat bersyukur dan berterima kasih kepada kerajaan Malaysia kerana telah mewujudkan program matrikulasi di mana memberikan satu laluan pantas bagi saya untuk melanjutkan pelajaran ke institusi pengajian tinggi awam. Baiklah, untuk Trishna pula, boleh ke kongsikan macam mana pengalaman belajar dekat kolej ni kan? Okey ke macam mana? Sebenarnya perasaan campur-campur sikit. Pada awalnya memang agak mencabar dan juga sukar sebab hidup jauh daripada keluarga, lepas tu berpisah kan. Betul. Lama-lama kemudian rasa seronok sebab dapat berdikari dalam suasana yang baru ni. Baiklah, seterusnya Syakir, boleh tak kongsikan pengalaman sebagai seorang pelajar ni? Bila saya jadi pelajar kolej ni, saya rasa sangat gembira sebab apa tahu? Waktu kat sekolah menengah dahulu, saya ada kawan kaum Melayu sahaja. Tapi bila saya masuk matrikulasi ni, saya ada kawan daripada kaum India, Cina dan yang paling seronok sekali, saya ada kawan daripada Sabah dan Sarawak. Wah, saya pun sangat bersyukur sebab mendapat allowance 250. Jadi bolehlah menampung kewangan saya untuk berbelanja di matrikulasi. Dan yang paling saya teruja bila saya masuk kolej ni, ada pelbagai infrastruktur yang pelajar boleh guna. Contohnya ada perpustakaan, setiap petang saya selalu belajar dekat situ. Dan yang paling menarik, ada pelbagai jenis kafe yang pelajar boleh pilih. Kalau kegemaran kafe saya selalu pergi ke kafe Gua sebab ada pelbagai pilihan makanan yang saya boleh pilih. Kalau awak je selalu kafe mana yang awak pergi? Kafe Gopeng Goat. Kerana setiap kali kan saya menempah nasi goreng, kakak tu akan menambah nasi secara percuma kepada saya. Oh ya. Mungkin kakak tu suka saya kot. Oh, baru masuk dah ada Perasan. peminat. Kalau Trishna, selalu makanan yang paling awak suka makan apa? Sebenarnya saya suka makan pelbagai jenis makanan sebab kat Gua tu banyak makanan, pelbagai jenis kita. Betul. Betul, kalau saya suka sambal ikan keli dia, sangat sedap. Memang sedap betul. Baiklah, kita pun dah sembang-sembang santai dengan kita punya panel. Kita terus masuk ke perbincangan kita iaitu bajet pelajar. Tadi Syakir ada mention kita dapat RM250 sebulan kan? So, bagi panel-panel kita, cukup ke sebenarnya RM250 tu untuk pelajar kolej matrikulasi ni tanggung untuk dalam masa sebulan je? Sebenarnya cukup jika pandai merancang. Tapi kalau kita tambah lagi, apa salahnya? Betul tak? Betul. Bagi saya merancang awal-awal sebenarnya RM150 untuk makan, RM20 untuk keperluan belajar dan RM10 lagi untuk cetakan kerja khusus. Dan yang selebihnya untuk simpanan dan membayar tambang bas untuk pulang bermalam. Jika saya tinggal di kolej, maka saya dapat jimat lebih banyak. Tapi Jun, bukan semua orang berjaya buat macam tu. Betul. Saya pun pernah habiskan RM50 dalam 2 hari semata-mata untuk membeli makanan wara dekat kafe. Wah, bagus. Memanglah sedap tapi dompet saya semakin ringan. Betul tu Trishna. Saya sedar ramai pelajar dia tak sedar pun berkenaan pembelajaran kecil. Contohnya ada seorang kawan saya ni setiap hari dia beli minuman di bistro. Harga dia dalam RM3 jugalah.
Jadi kalau kita kira tu sebulan dah RM90 hanya keluarkan duit untuk beli minuman tu sahaja. Jadi itu pun dah 1/3 daripada allowance kita. Jadi 2/3 daripada allowance kita tu saya rasa mungkin tak cukup untuk nak makan, nak beli peralatan untuk belajar lagi kan. Betul. Jadi sebenarnya apa yang pelajar patut buat dulu? Catat dulu ke ataupun rancang je dulu? Macam mana? Dua-dua penting. Bagi saya mulakan dengan catat perbelanjaan menggunakan aplikasi. Saya menggunakan aplikasi seperti Money Manager. Dari situ saya dapat mengetahui di mana dompet saya bocor. Pada masa yang sama, saya juga menggunakan pembayaran melalui e-dompet. Dengan ini saya dapat memantau setiap transaksi secara lebih sistematik dan efisien berbanding pembayaran melalui wang tunai. Kalau saya guna buku nota kecil je. Yang penting kita konsisten. Baru kita tahu kat mana kita boros lah kan. Betul. Macam saya setiap minggu saya akan rujuk balik kepada perbelanjaan saya. Lepas tu saya akan potong perbelanjaan yang saya rasa tak perlu lakukan. Dengan ini saya dapat mengelakkan kesilapan tu berlaku pada minggu seterusnya. Wow, saya rasa banyaklah cara yang pelajar boleh guna, betul kan? Betul. Tetapi saya rasa yang paling penting tu adalah konsisten. Sebab kalau mereka tak buat benda ni, mesti mereka pun tak tahu ke mana duit mereka keluar. So jangan peliklah. Waktu tengah-tengah bulan tiba-tiba duit dah hangus. Macam Cik Syina cakap tadi, kalau kita rasa yang mana tu tak penting, kita potong dan kita ambil yang perlu sahaja. Betul. Barulah kita ada duit yang cukup untuk berbelanja di college. Okey, kalau macam tu seterusnya kita ke bab yang susah sikit. Macam mana kita nak membezakan antara keperluan dan juga kehendak? Okey, contohnya lah kan. Biasanya kita akan dengar soalan ni daripada pelajar baru yang nak masuk college. Diorang nak beli iPad untuk kegunaan kuliah dan juga tutorial. Sebenarnya benda tu satu keperluan ke satu kehendak je sebenarnya? Sebenarnya yang tu memang topik panas. Betul. Kalau saya pegang kepada prinsip nilai dulu sebelum beli. Kalau nak beli sesuatu barang, saya akan tanya kepada diri saya sendiri. Adakah barang tersebut perlu ke, ataupun macam pembelian iPad tu boleh digantikan dengan pembelian tab lain tak? Macam jenama yang lebih murah ke, lepas tu selaras dengan keperluan pelajar semasa. Betul tu juga Cik Syina. Tambahan pula, sistem pengajaran di matrikulasi ni masih lagi berasaskan buku nota, buku kuliah dan alat tulis biasa. Betul tak? Betul. Jadi saya rasa iPad ni hanya kehendak pelajar sahaja. Sebab kalau kita lihat, generasi kini ni suka ikut trend terkini. Jadi iPad ni mereka untuk nak menunjuk-nunjuk, nak bermewah-mewah sahaja. Jadi lebih baik kita ikut bajet kita, jangan ikut orang lain. Mereka rasa kalau mereka tak beli tu, mereka akan ketinggalan zaman lah. Betul tu, saya setuju dengan Syakir. Tambah lagi, harga iPad boleh mencecah 2,500 dan ke atas. Itu 10 bulan allowance. Tak mungkin pelajar ikat perut selama 10 bulan ini. Sudah pasti mereka akan minta dengan ibu bapa dan membebankan ibu bapa lagi untuk semata-mata membeli iPad dan memenuhi kehendak mereka. Betul. Saya setuju dengan hujah tu sebab biasanya pelajar kita ni hanya berbelanja ikut kehendak dia je, bukannya keperluan sebenarnya pun. Tapi boleh ke panel-panel kita ni kongsikan macam mana kita nak kawal pembelian kita ikut kehendak kita tu? Boleh ke? Boleh sebenarnya. Saya akan guna sistem 72 jam. Memang sistem tu agak efektif untuk saya. Kalau saya nak beli sesuatu barang, saya akan tunggu dulu untuk 3 hari. Dan lepas 3 hari tersebut, saya akan tanya diri saya, perlu ke barang tersebut? Kalau perlu, baru saya akan buat keputusan nak beli ke tak. Cara saya pun hampir sama juga dengan Cik Syina. Tapi kalau saya akan tanya diri saya dululah, adakah barang yang saya beli ni dia akan memberikan manfaat kepada saya 3 bulan dari sekarang. Kalau hanya sekadar sehari, 2 hari ataupun seminggu sahaja, saya rasa lebih baiklah kita cari alternatif yang lain kan. Carilah barang yang lagi murah ke. So tak adalah hujung bulan ni kita tak ada duit untuk berbelanja. Betul tu Syakir. Tapi cara saya berbeza sikit. Saya akan bincang dengan rakan-rakan kerana kadang-kadang rakan-rakan juga dapat memberi nasihat secara rasional dan saya juga dapat menerima pandangan yang berbeza. Baiklah, seterusnya macam kita selalu dengar lah, mereka pelajar-pelajar kolej ni akan cakap RM250 ni maknanya cukup kan untuk simpanan. Betul ke? Memang tak ada nak simpan langsung ke macam mana? Saya rasa mana betul sebab pelajar di kolej ni mereka berfikir kalau kita nak simpan mesti kena simpan RM50, RM100. Bukan, tetapi simpan ni untuk nak kita pupuk tabiat ataupun amalan untuk kita menabung. Kalau kita dah cuba sekali, mesti kita rasa nak bercuba berkali-kali, betul? Tapi kalau prinsip saya akan simpan 20% daripada wang yang saya ada. Contohnya kalau saya ada RM100, saya akan simpan RM20 lah. Kalau awak Jun, selalu awak simpan sebulan berapa? Minimum saya dapat simpan RM10. Jika saya tinggal di kolej, maka saya dapat simpan RM70 dan ke atas kerana tidak perlu membayar tambang bas untuk pulang bermalam.
dari segi minuman pula, saya akan cuba membawa air sendiri. Oleh itu, saya tidak perlu membeli air minuman manis sejuk yang ada dijual di kafe. Kalau awak Trishna? Saya pula saya akan tetap awal-awal. Sebaik saja saya menerima allowance, saya akan asingkan 5 hingga 10 ringgit. Memanglah amount kecil tapi yang penting konsisten. Betul? Kadang kalau tanpa kita sedari, amount ni akan membantu kita dalam masa kecemasan dan selebihnya. Betul. Kalau macam tu boleh ke pendek-pendek kita kongsikan macam mana pelajar-pelajar kita ni boleh tambahkan lagi duit poket mereka? Wah, menarik untuk saya nak kongsikan lah. Okey, jadi saya ni orang yang jenis kadang-kadang suka buat nota berwarna. Jadi ada satu hari tu saya tengah buat nota, kawan saya cadangkan kepada saya, cubalah jual. Mungkin ramai kita boleh bantu pelajar-pelajar kan. Jadi saya fikir mungkin tak mendapat sambutan kot sebab pelajar mana minat sangat nota-nota sebegini. Tetapi bila saya dah jual, saya mendapat sambutan yang ramai dan kira-kira dalam sebulan tu saya dapat 30 ke 70 ringgit. Jadi bolehlah saya guna duit tu untuk nak tampa pembelajaran saya lagi. Dan dalam masa yang sama bukan saya dapat duit, saya pun boleh membantu pelajar-pelajar untuk nak tingkatkan lagi akademik mereka. Betul. Saya pun banyak beli nota daripada dia. Hebatnya Syakir. Saya juga menawarkan perkhidmatan penyuntingan video. Kerana ramai pelajar memerlukan perkhidmatan ini, terutamanya bagi pelajar yang aktif menggiatkan diri dalam pertandingan dalam talian untuk mendapat markah kurikulum seperti pemrograman bahasa, di mana pelajar perlu menghasilkan satu video berkaitan tata bahasa, kosakata dan peribahasa dan seterusnya memuat naik ke TikTok. Terdapat salah satu video kawan saya telah terkenal dalam TikTok. Ada kawan saya pernah jadi ejen dropship. Tapi pastikanlah masa tersebut tidak akan mengganggu waktu belajar. Betul. Kita harus bijak dalam menyimbangkan masa antara waktu belajar dan juga waktu bekerja. Macam kawan saya tu, saya memang yakin sebab dia pandai menguruskan masa. Selalunya dia akan dia dapat mencapai 2 objektif. Yang pertama, dia dapat mengumpulkan duit poket. Yang kedua, dia dapat mengenali tentang dunia perniagaan. Wah, hebat. Baiklah, seterusnya perbincangan kita kita akan teruskan, tapi ni sensitif sikit, iaitu tekanan daripada kawan-kawan. Pernah tak pendek-pendek kita ni rasa terpaksa berbelanja untuk rasa diterima oleh kawan, dihargai oleh kawan, macam tu je? Pernah banyak kali. Ada kawan saya yang ajak saya pergi makan hari tu. Tapi masa tu saya memang tak cukup duit. Tapi terpaksa ikutlah, tak nak nampak kedekut macam tu. Kalau saya memang lain lah dengan Trishna sebab saya ni ada prinsip. Jadi sebelum saya nak berbelanja dengan kawan, saya akan terus cakap dengan mereka lah, saya ni tengah berjimat. Jadi mereka fahamlah kalau saya tak beli tu bermaksud itu bukannya keperluan saya. So tak adalah nampak macam Trishna kata tadi kedekut. Jadi kawan-kawan saya fahamlah kenapa saya tak beli, sebab saya tengah berjimat dan saya tak naklah boros duit tu. Kalau Jun, cara awak macam mana? Cara saya berbeza sikit kerana saya akan terus mengajak kawan saya untuk melakukan aktiviti kos rendah. Contohnya, untuk mengisi masa lapang, saya akan mengadakan belajar secara berkumpulan yang melibatkan pelbagai kaum. Tujuannya aktiviti ini adalah untuk mengadakan sesi bimbingan bersama rakan sekelas yang didapati kurang penguasaan terhadap sesuatu topik semasa kelas tutoral. Dan situasi ini juga sesuai dengan sifat madani, iaitu ihsan, di mana kita mempunyai belas kasihan terhadap rakan sekelas yang didapati kurang berprestasi dalam akademik. Dan biasa lokasinya diadakan di perpustakaan atau di pondok bawah Kolej Kediaman Seri Iskandar, tetapi bukan di kafe. Dengan ini saya dapat mengelakkan tidak mudah tergoda dengan gambar-gambar atau iklan-iklan makanan yang menarik dan seterusnya membuat perbelanjaan secara impulsif. Baiklah, Jun ni ibarat macam dia membawa pengaruh yang positif dalam kalangan kawan-kawan dia lah. Bagus ya Jun. Okey, seterusnya. Media sosial. Macam kita tahu, media sosial ni dia banyak mempengaruhi kita dari segi kita membelanjakan duit macam mana, kita uruskan duit macam mana. Jadi apa pendapat pendek-pendek kita? Media sosial ni banyak paparkan tentang gaya hidup yang mewah. Contohnya membeli makanan kat kedai terkenal, lepas tu penggunaan peranti ataupun gadget terkini. Saya pun pernah rasa macam nak cuba nak beli semua sebab nak ikut trend-trend kan. Betul. Betul tu, tapi sebenarnya pelajar ni kena bijak tapis lah. Saya lihat pelajar bila mereka melihat satu video, contohnya sedang mempromosikan produk kecantikan. Kalau pakai kulit terus jadi artis Korea. Berpusu-pusu pelajar beli. Mesti kalau Trishna tengok video tu, mesti Trishna beli juga. Jadi bila tiba-tiba produk tu dah sampai, bila pakai tak memberi kesan pun kepada kita. Jadi pelajar pun akan stres, dah lah
bila pakai kulit tak jadi macam artis Korea, duit pun dah hangus. Jadi bila dah hujung-hujung bulan, makanlah bikut kering je yang ada dalam loker tu. Saya pula, saya akan sentiasa tanya diri saya sendiri. Apa yang paling penting untuk diri saya sekarang sebagai seorang pelajar? Adakah duit, pujian orang lain ataupun mengutamakan pelajaran terlebih dahulu? Baiklah, sebelum kita akhiri perbincangan, kita nak main satu game lah, macam satu permainan di mana saya akan bagi satu kenyataan dan panel-panel kita harus menentukan sama ada dia mitos ataupun fakta. Okey, saya bagi soalan pertama, okey? Okey, pertama, sekiranya elok kita sedikit, kita tidak perlu menyimpan. Okey, sedia semua eh? 1, 2, 3. Mitos. Okey, pandai betul. Okey, tapi kenapa? Walaupun sedikit, simpanan tu tetap penting. Okey, betul. Okey, seterusnya, sekiranya kita belanja ikut keinginan kita je, kita dapat redakan stres kita. Okey, sedia? 1, 2, 3. Mitos. Kenapa Cishna? Memanglah pada awalnya rasa lega dapat memberi makanan kan. Lama-lama kemudian rasa stres sebab duit habis dengan cepat. Betul. Betul. Okey. Seterusnya, soalan ketiga, jika pelajar lah kan, dia tak perlu ambil tahu pun pasal simpanan sebab tu hanya untuk orang kerja. Okey, sedia ya? 1, 2, 3. Mitos. Betul juga. Ada serasi. Tapi kenapa? Syakir, boleh terangkan? Okey, saya rasa sebab pelajar pun sekarang mendapat allowance, jadi mereka pun kena bijaklah mengurus kewangan. Jadi bila mereka dah bijak urus kewangan daripada sekarang, bila mereka masuk di alam pekerjaan kan mereka mendapat duit yang lagi banyak kan. Jadi tak adalah waktu tu pun mereka masih tak tahu nak urus kewangan. Jadi pelajar ni kita mendidiklah daripada awal cara urus kewangan yang baik, dan bajet tu sangat penting dari sekarang sebab dia mewujudkan asas kewangan yang sihat. Okey. Baiklah, sebelum kita akhiri podcast kita, saya nak masing-masing boleh berikan kata-kata terakhir, pesanan terakhir untuk semua pendengar-pendengar kita. Okey, baik. Sebagai pelajar, kita haruslah bijak membezakan kehendak dan keperluan. Dan jangan sesekali terpengaruh dengan gaya hidup yang mewah dan dipaparkan dalam media sosial. Ibarat kata, ukur baju di badan. Sendiri. Betul. Okey, dan nasihat pelajar-pelajar di luar sana, kita kena ingat belajarlah daripada kesilapan dahulu. Kalau dahulu kita tak tahu cara urus kewangan, dan sekarang kita kenalah tahu macam mana nak urus kewangan supaya kita ni tiba-tiba tak ada duit. Jangan tiba-tiba tak ada duit. Kita kena ada sentiasa ada duit supaya kita tak ada lah rasa stres kan. Dan jangan malu untuk nak menyimpan walaupun RM1 kerana tak mustahil daripada RM1 boleh jadi RM1000. Kerana apa? Sikit-sikit lama-lama jadi Bukit. Memanglah saya faham semua orang tengah belajar, sibuk kan. Tapi jangan abaikan pengurusan kewangan sebab pembinaan masa depan tu bermula daripada sekarang. Walaupun simpan sikit-sikit nampak macam perkara yang kecil je, tapi penting untuk perbelanjaan yang lebih sihat pada masa depan. Betul. Baiklah, maka berakhirlah podcast kita. Saya ucapkan terima kasih banyak untuk panel-panel kita. Kita ada Syakir, Jun dan juga Trishna. Saya rasa banyak ilmu baru yang pelajar dah dapat hari ini. Dan mereka boleh jadikan benda itu iktibar untuk mengubah cara mereka uruskan kewangan mereka. Baiklah, sekiranya anda rasa podcast ini bermanfaat, jangan lupa untuk kongsikan dengan rakan-rakan anda dan terus mengikuti kami dalam saluran podcast santai kita. Baiklah, sekian untuk perbincangan kita pada hari ini. Saya Adriana, moderator anda, mengucapkan ribuan terima kasih dan jumpa lagi. Assalamualaikum.